Kalau kita dah ambil struktur, kita kena ambil next bio juga ke? Ya, kena ambil atau lebih baik ambil sebab kita nak innate immunity ataupun immunity semula jadi, yang mana macrophage tu boleh berfungsi dengan baik. Yang kedua, adaptif, maknanya lepas macrophage tu dia dapat jalankan kerja dia yang 4 tu kan. Masa yang sama kita nak juga sistem imun tu dirangsang supaya dia dapat, yang mana sistem imun ni sebenarnya adalah supported by kita punya usus yang sihat. Okay, makrobiom kita sihat, lapisan usus kita sihat, barulah kita boleh dapat sistem yang adaptif tu pun akan jadi sihat juga. Dua-dualah sebab dia kena bekerjasama. Sebab macrophage sahaja mungkin tak cukup. Kan tadi ada sel yang terlepas tu, kau tak tangkap aku, betul tak? Okey. Alright, jadi dia perlukan, maknanya the whole system tu nak sihat memang kena usus tu sihat. Sebenarnya saya nak cakap macam ni lah, usus tu penting sebab dia perlu untuk serapan nutrisi, untuk sistem imun kita dan juga untuk kita punya apa dia panggil tu, minda dan tenaga, betul kan? Jadi Zenkoso bantu kita dalam cernakan makanan, barulah boleh makanan tu diserap dengan sebaiknya dekat usus. Okey, sebab dia dah aktifkan enzim yang untuk tiga-tiga benda tadi, untuk karbohidrat, protein dengan lemak, betul? Okey. Alright, jadi bila enzim tu aktif, barulah makanan cerna baru dapat small particle yang boleh masuk melalui usus kita. Dan usus kita pun kena juga ada lapisan dia yang baik, tak ada leaky gut tu lah. Leaky gut tu because of microbiome tak okey kan, immune system tak okey. Jadi that's why kita perlukan juga next bio untuk jadikan usus kita tu healthy. Jadi dah dua-dua lah, nutrien tu dah okey, usus pun okey, jadi barulah kita dapat the whole system tu berjalan dengan paling efisien.